Salam pagi, selamat datang ke Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah untuk kita menyaksikan hari perlawanan yang ke-14 bagi saingan Liga Super Malaysia 2025-2026, pertembungan di antara DPMM berdepan PDRM, di mana ini menjadi perlawanan yang ke-13 untuk kedua-dua pasukan. Pantas dilakukan untuk Jordan Murray. Jordan mencari ruang dengan percubaan dibiarkan oleh Nur Hakim. Ada biasanya berlaku, diberikan ruang untuk dimasuk ke bahagian dalam di kawasan PDRM dan juga di kawasan DPMM. Hakimi dengan rembatan, oh masuk. Hakimi Yazid. Dengan gaya yang tersendiri untuk membawa DPMM berada di depan di awal separuh masa yang kedua. Jaringan yang ketiga peribadi dari Hakimi Yazid. Perhatikan sekali lagi, walaupun keadaan padang yang agak becak dan lantunan bola itu membantunya untuk melepasi jangkauan Nur Hakim. Tommy Mawad bijak untuk melepasi Fakhrul Azim. Kembali semula kepada Tommy. Oh, satu idea yang baik. Wow! Dari Jordan Murray. Ini boleh menjadi antara jaringan terbaik untuk musim ini. Tindakan pantas dari Jordan Murray. Inilah yang dimahukan oleh penyokong-penyokong DPMM. Hakimi sempat untuk melakukan hantaran. Jordan dan Oliveira agak lambat, tapi masih lagi dalam kawalan DPMM untuk Buakche. Dilebarkan ke sebelah kanan. Yura Indra Putra menghantar bola ke dalam kawasan penalti. Jordan yang berjaya untuk menyambutnya. Tiba pada waktu yang tepat bagi Jordan Murray. Satu hantaran yang berkualiti yang diberikan oleh Yura Indra Putra. Ramadan Sananta terlepas, tetapi tidak untuk Jordan Murray. Ifwan menyatakan Jordan berada dalam kedudukan offside. Ada kemungkinan jaringan ini dibatalkan kerana dia terlibat. Perhatikan penglibatannya. Dia cuba untuk mendapatkan bola tersebut perbankan cara betul sebelum ianya sampai kepada Jordan Murray. Dia bukan keputusan Firdaus, offside. Itu adalah keputusan yang tepat dari Firdaus Dahlan. Selain dari Kelantan Red Warrior dan DPMM. Safi Ahmad. Pak Tesu mendapatkan bola. Rembatan kencang. Baik. Fakhrul Azim yang akan menghidupkan kembali harapan untuk PDRM. Satu strategi yang jelas dari Eddie Kapil dengan meletakkan Pak Tesu sebagai sasaran di bahagian atas. Dan ianya menjadi untuk Pak Tesu memenangi pergelutan bola di udara. Satu set yang dilakukan kepada Fakhrul Azim yang menemui sudut
di sebelah kiri Haimi Nyaring. Sorakan para penyokong di Stadium Negara Hasanan Bokia ini. Kali ini Buakce bijak. Tetapi bendera diangkat di hujung sana. Sebelum keraian Hakim Yazid, dia mungkin tidak dapat melihat situasi. Dia baru menyedari. Apakah sekali lagi jaringan di PMM akan dibatalkan kerana offside? Nantikan tidak offside untuk Buakce. Rasanya gol ini akan disahkan. Tidak ada pertikaian di situ. Dibawakan khas oleh right back. Begitu juga dengan kedudukan Hakimi. Keputusannya adalah gol untuk DPMM. Bagi mengembalikan semula kelebihan 2 jaringan buat tuan rumah. Ada satu peluang terakhir. Tidak. Tamat aksi di Stadium Negara Hasanan Bokia. DPMM meraih kemenangan yang kelima untuk musim ini dalam saingan Liga Super. Sementara PDRM terus tertekan dengan kekalahan kali yang ke-8 berturut-turut. Jadi tamat permainan dengan DPMM 3, PDRM 1.